Okay guys, so hari ni kita ada sebiji Proton Saga yang nak buat detail wash. Cermin depan polish dan juga coating, dan bonet depan polish. Jom kita layan. Okay guys, so sekarang dah waktu maghrib dan kereta Proton Saga MC2 kita dah settle detail wash dan juga polishing advanced cutting. Betapa handsome ni, sebab kereta baru. Bila kereta baru ada kesan hologram So kita dah polish, cermin depan kita dah polish dan juga coating. Jadi siapa-siapa yang minat nak buat macam Proton Saga MC2 ni, betul kontak kita link ni bio, book slot korang secepat yang mungkin. Okay guys, kita layan dulu.